Arif Aiman MVP bola sepak Malaysia lagi. Mantap. 4 kali berturut-turut bye. Abang merasa tukar je nama kategori tu kepada Piala Kepunyaan Arif Aiman. Apa benda ni weh? Bukan itu saja, pemain kesayangan JDT yang telah menjaringkan 18 biji gol serta memberi 15 assist ini turut mendominasi 3 lagi kategori lain. Pemain tengah terbaik, gol Liga Malaysia terbaik dan juga dalam kesebelasan terbaik pilihan fans dalam anugerah bola sepak kebangsaan semalam. Tapi pemenang paling besar tak lain tak bukan JDT. 11 anugerah telah disapu. Selain daripada yang diterima Arif Aiman, JDT menang kelab bola sepak terbaik, penyokong terbaik, penjaga gol terbaik, pertahanan terbaik, pemain import terbaik, kasut emas Liga Super, kasut emas Piala MFL dan juga pemain MFL terbaik. Memang semua pun terbaik lah. Sejujurnya kat Liga tempatan ni memang tak ada lah pencabar untuk JDT dalam masa terdekat. Kita berharap dominasi ni boleh bergerak ke tahap Asia pula untuk JDT dan juga untuk mengharumkan nama negara. Tahniah JDT dan juga para pemenang. Tapi ingat guys, kunci kejayaan sebagaimana Arif Aiman cakap ialah jangan kisah orang kecam, work hard, play hard dan paling penting sekali,